Tuan-tuan sekalian, Melaka ini bumi bersejarah. Dalam buku sejarah di sekolah, jarang disebut negeri lain. Sejarah paling panjang disebut dalam buku adalah negeri Melaka. Banyak peristiwa besar terjadi di sini. Semalam saya ceramah di Kedah. Tentulah saya cerita tentang sejarah negeri saya. Kehebatan Kedah. Datang Melaka kena habaq atas orang Melaka. Hebat lagi pada tu. Pasal kita nak jadi kerajaan lepas pada ni. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan adalah waris ketitih keturunan daripada sebuah tamadun besar yang telah membawa cahaya ke wilayah ini, ke benua ini. Satu ketika dulu, Melaka ini adalah kuasa besar, pusat perdagangan, pusat tamadun, pusat kemajuan pembangunan, pusat ilmu yang mendatangkan cahaya besar ke seluruh alam Melayu Nusantara ini. Bahasa Melayu terkenal, lingua franca, diguna dalam perdagangan antara bangsa kerana adanya Melaka. Hebat orang Melaka, tuan-tuan. Tuan-tuanlah warisnya. Mewarisi bumi bertuah. Kalau ikut buku sejarah, dibuka oleh para miswara tahun 1400. Ini cerita orang tua lah, ditulis dalam buku. Nama Melaka ni ambil daripada sepohon pokok. Pelanduk tendang anjing masuk dalam sungai. Itu hak kita nak buat tu. Di bawah pokok. Bermulalah detik terbangun sebuah kerajaan besar yang bukan saja menjadi pusat perdagangan, tapi bila Islamnya Kesultanan Negeri Melaka, cahaya Islam telah menerangi seluruh wilayah ini. Hebatnya negeri Melaka. Saya yakin pada waktu itu wilayah Melaka tidaklah sebesar ini. Lebih besar daripada peta yang sedia ada pada waktu ini. Digambar